Tanya pakcik tu, pakcik kat luar tu kereta pakcik ke? Ya, kereta saya. Pakcik nak jual tak? Bila pakcik tu kata, kenapa awak minat ke? Kalau pakcik nak jual, saya berminat nak beli, kata kan. Lepas tu dia, Okey bang, cerita sikit modifikasi lain yang okey, membuat. modifikasi lain, okey, macam ni kita tambahlah pasal kita nak lebih selesa. Untuk anak saya duduk pun, anak saya lebih sebenarnya. Tak cukup 7 orang tu sebenarnya anak saya. Kalau termasuk jumlah semua 8 orang. Okey. Jadi saya modify benda ni untuk anak saya duduk lah. Dia dah ada penyandang dia sendiri. Okey. Lepas tu aircon untuk orang belakang, okey, saya modify pada sini atas ni. Atas ni saya guna model Avanza. Avanza. Pasal saya guna model Avanza pasal dia rendah saja. Kalau model lain dia agak lebar, jadi kepala tu mungkin akan sangkut lah. Jadi saya tak nak ambil risiko, baik saya ambil yang nipis je. Lepas tu untuk yang belakang sekali, dia ada laluan aircon tengah ni. Laluan aircon ni dia akan keluar ke belakang sini. Ini untuk aircon belakang sekali. Jadi tapi dia tak berapa nak kuat, kita function ni lah. Barang Shopee. Tak, tapi model asal dia memang ada lah. Model asal dia tak ada. Model asal dia aircon dia dekat kabinet tu. Bahagian depan ni kalau tengok daripada segi luaran tak ada masalah apa-apa pun, sama je. Cuma model ni saya tukar pada SE. Dia kalau original dia warna cream. Jadi anak saya ramai kecil-kecil, jadi cream tu agak berisiko untuk dijaga. Jadi saya modify semua jadi warna hitam. Semua door trim ni semua jadi daripada model Wira SE. Okey, daripada segi aircon, okey, saya pakai aircon digital. Aircon digital Eterna. Lepas tu meter saya tukar kepada meter Mazda. Okey. Meter digital dan function, semua function. Model dia saya tak pasti, tak ingat. Tapi yang ingat 629 kot. Wallahu alam lah. Tapi dah lama dah benda ni. Tapi dia plug and play ke? Modify ke? Modified. Wiring saya tak pandai, saya hantar dekat kawan saya. Lepas tu jenis dia sibuk. Jadi saya hantar wiring untuk modify bagi dia masuk, saya custom sendiri. Pasal dia kena layan. Dia kalau tak layan memang tak boleh masuk benda ni. Lepas tu armrest ni saya guna model Evo 3 kot, Evo 3 ke Lancer ke saya tak pasti. Untuk tombol gear ni safety lock, model Ion Tech. Dia function benda ni untuk lebih safety lah. Macam dah tak jumpa dah sekarang tu. Susah. Dia ada dua model sikit. Tapi yang ni untuk model Wira. Majoriti model Wira pakai yang ni. Dia ada lagi satu model yang petak. Yang petak tu bagi saya macam kurang sikit. Kalau yang ni bulat, dia cantik lah sikit. Macam ada seni sikit lah. Okay bang, andai kata lah, kalau ada orang nak beli kereta abang ni, berapa harga abang berani buka? Kalau harga tu biasanya saya tak tentukan pasal benda ni ada sentimental value. Jadi harga tu berpandukan pada semasanya masa dia nak beli tu. Kalau anda kata dia minta paling-paling pun paling rendah lah saya boleh lepas pun dalam 35. 35 tu tengok dalam keadaan condition kereta saya lah nanti. Kalau anda kata teruk, 35 tu minimum lah. Kalau cantik nanti kita akan naikkan lagi lah. Maksudnya macam tu. Tadi abang tak cerita lagi dengan saya, sebenarnya macam mana abang boleh dapatkan kereta ni dan kenapa abang minat nak membeli kereta ni? Okey, kereta ni asal dia saya kerja hari tu. Kebetulan pula balik awal. Bila balik awal, saya nak pergi isi minyak. Bila isi minyak, saya selisih dengan pakcik tu bawa benda ni. Tapi nak patah balik, minyak motor saya kurang. Jadi saya pun pergilah isi minyak. Saya kata bukan rezeki saya lah nak tanya owner ni. Bila isi minyak, saya balik, kereta ni parking tepi jalan. Pusing-pusing dekat surau tu, rupanya pakcik tu berhenti dekat surau. Tanya pakcik tu, pakcik kat luar tu kereta pakcik ke? Ya, kereta saya. Pakcik nak jual tak? Bila pakcik kata, kenapa awak minat ke? Kalau pakcik nak jual, saya berminat nak beli, kata kan. Lepas tu dia pun offer harga dengan harga 20 lebih. Bila tawar 20. Tapi dalam keadaan kereta tu on the road, tapi tak adalah dalam dia macam ni. Dalam dia masih standard limousine biasa. Lepas tu bila saya dah beli, saya tengok intai macam tu, saya pun balik. Lepas tu PKP. Bila PKP, kira masa saya beli kereta ni, saya dah tak tengok kereta tu. Last saya jumpa dengan owner tu kat situ lah, kat surau tu lah. Saya jumpa last kereta ni. Lepas tu bila PKP, kita tak boleh nak keluar negeri, hantar towing pergi ambil. Lepas tu towing tu balik dalam keadaan masih okey lagi lah. Tapi itulah urusan PKP kan, jadi kita macam terbantul lah niat kita, taksub kita nak pergi tengok tu sendiri, nak pergi beli tu dah terbantul lah jadinya. Kita ingatkan kita nak bagi cash ke, kita nak bergambar dengan owner salam ke apa ke kan, tapi tak dapat lah. Tapi insyaAllah mungkin satu hari saya akan jumpa dia kot. Pasal nombor telefon apa semua saya ada lagi simpan.
Okey bang, baik bang. Terima kasih Okey, banyak sama. atas penceritaan abang tu. Menarik cerita tu. Okey, terima kasih banyak bang. Okey, sama. Alright.